Tu cikgu baru kan? Ya, Ali. Itulah Cikgu Zainal. Aku lihat Cikgu Zainal ni kan, tak pernah nak senyum. Selamat pagi, Cikgu. Ya, selamat pagi. Ranjit, apa kata kalau kita buat sesuatu untuk buat Cikgu Zainal marah? Macam mana kalau kita lepaskan kucing ke dalam makman? Ali, Ranjit, apa korang berdua tengah rancang tu, ha? Ali, apa kata kita buat pengumuman palsu? Cakap ada pertandingan bagi hadiah yang besar. Oh, yeah. Setuju. Misi AR akan bermula. Sila ambil perhatian. Ada pertandingan yang menawarkan hadiah lumayan. Hadiah terbesarnya adalah motosikal. Hadiah? Hadiah apa ni? Kamu berdua saja kan nak buat masalah? Saya akan kasih kamu berdua hukuman. Cikgu, boleh tak kami baca buku komik ni sebagai hukuman? Baca komik sebagai hukuman? Serius ke budak ni? Boleh. Tapi kamu berdua kena baca dekat depan kelas. Yes. Betul tu, saya sokong. Kau dulu. Cikgu Zainal, saya nak minta maaf. Cikgu, saya pun nak minta maaf. Setiap tindakan hari ini mencorakkan masa depan kita. Kita masih muda dan ada peluang besar untuk membina kehidupan yang baik. Tetapi, ia bermula dengan pilihan yang kita buat hari ini. Jadilah murid yang bertanggungjawab. Kerana apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi siapa kita esok. Awak duduk boleh tak duduk? Action. Wah.